Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mariam Zahra binti Badrul Hisham, mewakili kru TVPSS di Sarjana. Pada hari ini, warga SK Sarjana Utama berkumpul bagi menjayakan program anti-buli dan gangguan seksual dengan tema SKSU Benci Buli dan Gangguan Seksual. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran serta mewujudkan persekitaran yang selamat, sihat dan positif di sekolah. Warga SKSU turut berpeluang mendengar ceramah kesedaran daripada Pegawai Pusat Koreksional Puncak Alam. Jom kita saksikan liputan program ini. Nanti kita tengok. Okey, apa yang perlu tanya? Dengan saya, Inspektor Syahril bin Muhammad Nur, Ketua Unit Pegawai Parent dan Institusi Pusat Latihan Koreksional Puncak Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Apakah tindakan tegas yang patut dikenakan terhadap pembuli? Okey, tindakan tegas untuk pembuli ini, terutama di kalangan pelajar. Pertama, pihak sekolah akan memberi amaran keras kepada murid-murid yang membuli. Kedua, tindakan ataupun hukuman gantung sekolah. Dan terakhir adalah membuang sekolah lah. Itu tindakan yang tegas perlu dilakukan oleh pihak sekolah. Okey, baiklah. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Terima kasih. Seluar boleh beri makan, ubat gigi dan tilam. Jika kita bagi sekali apabila dia masuk. Lepas pada itu dia kena buat permohonan untuk dapatkan benda-benda lain. Semoga program hari ini memberi kesedaran serta menanam nilai empati dalam diri setiap murid. Terima kasih kepada Pegawai Pusat Koreksional Puncak Alam, Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Unit Disiplin dan guru-guru serta seluruh warga SK Sarjana Utama atas komitmen bagi menjayakan program ini.